Hutan belantara dan Gunung Ganang adalah tempat yang mesti dimasuki dengan rasa hormat dan rendah diri. Rasa terlalu yakin dengan kebolehan diri sendiri kerana banyak pengalaman boleh membawa malapetaka. Setiap langkah di laluan pendakian menuntut persiapan rapi, ilmu asas keselamatan, serta kesedaran bahawa alam semula jadi tidak pernah tunduk kepada manusia. Ramai pendaki yang meremehkan cabaran akhirnya berdepan tragedi, sama ada kerana cuaca yang berubah mendadak, laluan yang sukar dijangka, atau kecuaian kecil yang membawa padah. Ada sebanyak 52 kes pendaki sesat direkodkan di seluruh negara sepanjang tempoh 5 bulan pertama tahun ini, membabitkan 114 pendaki. Tragedi terbaru yang berlaku minggu lalu iaitu kehilangan pendaki berpengalaman 10 tahun, Jaslinda Saludin di Gunung Batu Putih, Tapah, Perak, membuktikan yang hutan belantara dan Gunung Ganang tidak peduli tentang pengalaman seseorang pendaki. Dan ada dua persoalan yang sering ditanya oleh orang ramai. Pertama ialah, kenapa dua orang pendaki yang cedera iaitu Jaslinda dan Hanafi ditinggalkan oleh pendaki lain? Soalan kedua, ialah kenapa Jaslinda meninggalkan Hanafi yang sakit tenat iaitu sesak nafas dan muntah darah keseorangan untuk mendaki ke puncak? Sila terus menonton untuk mengetahui jawapannya. Operasi mencari dan menyelamat SAR pendaki wanita yang hilang Jaslinda Saludin akan diteruskan dan tiada keputusan untuk menghentikan pencarian dibuat setakat ini. Ketua Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Datuk Seri Nur Hisham Muhammad berkata, kira-kira 50 anggota daripada pelbagai agensi kini terbabit dalam operasi itu bagi membolehkan penggiliran petugas di lapangan dilakukan secara berterusan. Kumpulan 14 orang pendaki tersebut serta dua malim gunung perhutanan, MGP, memulakan pendakian Trans Spencer Chapman pada 2 pagi, 23 Mei melalui laluan Pos Gidong, Tapah. Ketika menghampiri Gunung Batu Putih, dua pendaki, Muhammad Hanafi Nekman, 41 tahun, dan Jaslinda Saludin, 49 tahun, ditinggalkan oleh kumpulan besar. Hanafi mengalami kecemasan perubatan iaitu sesak nafas dan muntah darah di kem Batu Kor manakala Jaslinda mengalami kecederaan kaki. Jaslinda pula memilih meneruskan perjalanan seorang diri ke puncak pada pukul 7.30 pagi, 24 Mei dan itu adalah kali terakhir beliau dilihat. Menurut pihak berkuasa, Jaslinda dipercayai tersasar ketika turun dari puncak Gunung Batu Putih yang berketinggian 2,132 meter itu. Beliau sempat meninggalkan mesej ditulis di atas tanah di puncak kepada malim gunung yang berbunyi, "Hafiz ambil gambar akak dah sampai," berikutan telefon bimbitnya kehabisan bateri. Hanafi berjaya diselamatkan menggunakan helikopter unit udara bomba. Hanafi dibawa turun dari puncak gunung sebelum dihantar ke Hospital Tapah kira-kira 3 petang. Sehingga kini, operasi mencari dan menyelamat, SAR, yang melepasi hari ke-7 masih dipergiatkan menggunakan dron pengesan haba serta bantuan penjejak komuniti orang asli berikutan penemuan bungkusan barang dan botol air mangsa di jajaran sungai air busuk. Operasi mencari dan menyelamat, SAR, itu sudah merangkumi 36 km persegi. Seorang malim Gunung Perak, Muzaffar Muhammad berkata, operasi itu sudah meliputi kawasan pencarian merangkumi pelbagai bentuk muka bumi termasuk puncak, lereng bukit, tebing dan kawasan sungai. Menurutnya, ia termasuk laluan pendakian sedia ada serta laluan di luar trek yang kebiasaannya digunakan pendaki. Penelitian terhadap kamera pengawasan haiwan di sekitar lokasi laluan pendakian Gunung Batu Putih mendapati Jaslinda dipercayai bergerak mengikut laluan ke kem Sukaneka. Dia bagaimanapun masih gagal dikesan. Suami Jaslinda, iaitu Hasman Othman, 61, berkata Jaslinda sememangnya meminati aktiviti mencabar dan berpengalaman tidak kurang daripada 10 tahun dalam mendaki gunung. Hasman berkata isterinya yang bekerja sebagai kerani di sebuah syarikat swasta telah bertolak dari kediaman mereka di Damansara, Selangor pada Jumaat lepas bagi menyertai pendakian berkenaan bersama-sama dua rakannya. Malim Gunung Muzaffar Muhammad berkata antara kesilapan paling kerap dilakukan pendaki ialah memandang rendah tahap kesukaran laluan, gagal membuat perancangan perjalanan yang teratur dan tidak membawa peralatan kecemasan asas. Muzaffar berkata peralatan seperti whistle, lampu suluh, kit kecemasan, alat pengesan lokasi, GPS tracker, dan bekalan makanan tambahan perlu menjadi keperluan asas setiap pendaki,
bukan sekadar pilihan. Whistle misalnya amat penting kerana membantu pasukan penyelamat mengesan lokasi mangsa terutama ketika jarak penglihatan terhad, selain semasa keletihan dan tidak mampu menjerit meminta bantuan, katanya. Muzaffar berkata walaupun mempunyai pengalaman bertahun-tahun, ia bukan jaminan pendaki mampu menghadapi semua situasi kerana setiap gunung mempunyai cabaran tersendiri dari segi bentuk muka bumi, cuaca dan tahap kesukaran. Hilang, dia ada campur dengan mistik. Ada kekaitan benda-benda macam tu atau bagaimana? Ini pandangan saya lah. Saya bukannya Persatuan Bumuh Malaysia. Di sudut pandangan Malim. Daripada bertahun punya ni, adakah dia ada terlibat sekali? Saya atau selalu kadang-kadang berbual dengan rakan yang mana terlibat dalam alternatif punya perubatan. Kadang-kadang dia orang pun bercerita dengan saya, dia kata, Mus, dalam hutan ni makhluk halus tu dia orang pun ada dunia dia orang sendiri, dia orang ada aktiviti dia orang sendiri, tak adanya sepanjang masa nak menyesatkan kita. Korang tu dah lupa semayang pun dah cukup sesat kan. Jadi kita lebih mudah nak menyalahkan benda-benda yang kita tak nampak ni berbanding diri sendirilah. Selalunya banyaknya berpunca daripada diri sendiri, kumpulan tu sendiri ataupun Malim sendiri. Itu je. Cuma kadang-kadang mungkin ada sebab unsur-unsur mistik ni berlaku. Tapi wallahualam, bukan di pengetahuan saya lah. Cuma saya selalu ingatkan, kalau kita kontrol benda yang asas ni, insyaAllah. Sebab kita takkan musnah dan rosak kita diri kita ni, melainkan dengan izin Allah. Itu je. Ada nasihat untuk tidak berlakunya perkara mistik ni kepada diri? Jangan bongkak, jangan sombong. Jangan bongkak, jangan. Maknanya selalu bukanlah. Mana saya tak benda, saya panjat pun gunung Ledang. Tu pun zaman you ni. Jadi jangan bongkak, jangan ni macam mana perkataan dia tu? Senangnya. Kadang-kadang kita terlepas cakap. Benda tu selalu lepas cakap lah. Kadang-kadang mulut kita ni kan. Tapi yang paling banyak yang kadang-kadang berlaku ni, orang tak bongkak, tak sombong. Cuma satu saya cakap, jarang yang berlaku kes-kes mistik ni. Yang berlaku disebab memang kecuaian sendiri. Orang jarang masuk hutan ni, orang takut nak bercakap lepas. Iyalah. Jangan kata nak cakap nak bongkak sombong, nak sebut perkataan rimau dengan gajah pun orang tak sebut. Jadi orang jarang cakap lepas dalam hutan untuk pengetahuan Dad. Kadang orang kata, kau jangan bongkak, jangan sombong. Orang tak sebut. Dalam hutan orang tak cakap, aku hebat, dia tak sebut. Tapi berlaku juga hilang bukan sebab dia tak sebut, tapi sebab kecuaian. Satu saya nafikan yang banyak orang kata makhluk makhluk halus. Tutup mata lah, apa. Jarang orang yang masuk hutan ni bongkak dan sombong. Memang kita akan rasa rendah diri bila kita sampai penat, letih dan sebagainya. Kita akan rasa rendah diri. Cuma yang berlaku tu kebanyakan kecuaian manusia. Kecuaian. Jadi, kenapa Jaslinda dan Hanafi ditinggalkan oleh pendaki lain dan kenapa Jaslinda meninggalkan Hanafi yang sakit untuk mendaki ke puncak? Dalam hampir semua kes kehilangan pendaki dan kemalangan yang meragut nyawa, pendaki lain sentiasa meninggalkan rakan mereka yang sakit atau cedera. Kita tidak berapa pasti sebabnya. Mungkin ini satu budaya ataupun subculture di kalangan pendaki gunung yang amat mementingkan sampai ke puncak, manakala keselamatan pendaki lain adalah tanggungjawab masing-masing. Mungkin agak sukar untuk orang awam memahami mentaliti ini. Bagaimanapun, operasi pencarian Jaslinda masih diteruskan sehingga kini. Kita berdoa semoga beliau dapat dijumpai dengan segera dalam keadaan selamat. Sekian, terima kasih, wassalam.